250 gram emas dalam simpanan sendiri atau 250 gram dalam akaun Gap. Simpanan mana yang lebih baik? Pakar-pakar emas seluruh dunia semuanya telah mengakui emas yang terbaik adalah emas fizikal dalam simpanan sendiri. Resap emas negara juga disimpan dalam bentuk fizikal. Ini kerana emas fizikal adalah 100% atas kawalan kita, tanpa sekatan kerajaan atau terdedah dengan risiko skamer online. Gap atau Gold Accumulation Program merupakan akaun simpanan emas. Platform ini membantu ramai penyimpan emas untuk menabung secara konsisten. Sebenarnya, akaun Gap ini diperkenalkan oleh Public Gold untuk membantu masyarakat menabung emas dengan cara yang lebih mudah. Contohnya, Gold Bar 250 gram ini, anda boleh kumpul gram emas dalam akaun Gap dan bila cukup gram dalam akaun, anda boleh keluarkan dalam bentuk fizikal seperti ini. Emas dalam akaun Gap bukanlah emas digital, tapi emas fizikal yang mana Public Gold simpankan emas ini dalam peti besi mereka sebelum anda bersedia untuk keluarkan emas-emas anda. Walau bagaimanapun, ada ramai yang mempunyai kekangan untuk menyimpan emas fizikal dengan selamat, seperti pelajar yang berkongsi bilik dengan roommate yang lain, atau jika anda tinggal di kawasan perumahan yang selalunya ada kes pecah rumah, atau anda lebih selesa dan yakin untuk simpan sahaja emas-emas di dalam akaun Gap. Jadi, untuk semua golongan ini, simpanan dalam akaun Gap adalah pilihan yang lebih baik. Mana yang lebih baik bergantung kepada keadaan penyimpan emas itu sendiri. Bagi yang sudah bersedia untuk memulakan tabungan emas, anda boleh tengok pin video tutorial di profil. InsyaAllah, saya bantu sebaiknya.